Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi dessert yang sedap iaitu bubur sumsum. Senang je nak buat bubur sumsum ni. Semua bahan-bahan tu memang dah ada dekat dapur. Mula-mula kita akan buat air gula melaka dulu. Masukkan seketul gula melaka, 3 sudu besar gula, sehelai daun pandan dan 200 ml air. Kita masak air gula melaka ni sehingga gula tadi tu larut, kemudian sejukkan. Untuk bahan yang seterusnya, ni bahan penting iaitu santan. Ni 1 kotak santan kara. Masukkan ke dalam periuk dan tambahkan lagi 1000 ml air. Dah siap masuk santan, boleh masukkan garam. Garam ni kena agak banyaklah sikit untuk nak seimbangkan rasa manis-manis dan masin dia tu. Kemudian masukkan 1 cawan tepung beras. Kesemua bahan ni kita kacau sehingga tepung beras tadi tu larut. Adonan bubur sumsum ni dah siap. Kemudian boleh bahagikan kepada 2 bahagian. Yang satu bahagian lagi tu kita akan masukkan dengan sedikit air pandan. Masak bahagian yang pertama yang warna putih ni dulu pakai api yang sederhana kecil. Kena sentiasa kacau. Bila dah meletup-letup macam ni, menandakan tepung dan juga santan tadi tu dah masak. Boleh tutup api. Untuk bahagian yang kedua ni, saya akan masukkan sedikit air pandan. Kita kisar beberapa helai daun pandan bersama dengan 30 ml air. Masukkan bahagian yang kedua tadi ke dalam periuk. Tambahkan air pandan tadi. Tambahkan sedikit garam lagi. Nak naikkan warna hijau, tambahkan sedikit berwarna hijau apple dan kacau rata. Masak adunan hijau ni dengan api yang sederhana kecil macam buat yang adunan putih tadi tu. Kena sentiasa kacau untuk nak elakkan dia bergerak bahagian bawah periuk. Bila adunan tu dah meletup-letup macam ni, menandakan tepung dan santan tu dah masak, bolehlah tutup api. Sediakan bekas yang bersesuaian. Kali ni saya gunakan bekas yang 4 oz. Isikan air gula melaka tadi, letakkan adunan hijau dan nyela sekali letakkan adunan putih. Okey, ni dia dah siap pun bubur sumsum. Rasa dia memang sangat sedap, lemak, manis dan paduan di antara santan, gula melaka dan pandan tu memang sangat sedap. Senang je kan nak buat bubur sumsum. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.